Korang tahu tak, 3 jenis gula yang ada dalam makanan yang sepatutnya orang yang ada gastrik atau GERD perlu elakkan. Yang pertama, sukros. Sukros ni ada banyak dalam kek, biskut atau cupcake lah. Yang kedua, laktos. Laktos ni korang selalu jumpa kat mana? Especially dekat susu. Yang ketiga, maltodextrin. Maltodextrin ni korang jumpa kat mana? Ia selalu ada dekat minuman koko atau susu baby. Tapi kan, korang nak tahu tak, ada satu pemanis yang diekstrak daripada stevia. Apa dia tu? Ini dia scalavia. Bukan saja diekstrak daripada stevia, tapi dia juga di power up atau diformulasi dengan teknologi Uniwave Quantes Technology. So, dia bukan sahaja kosong gula, kosong kalori, tapi dia juga dapat bantu kawal gula dalam darah kita. So, kalau korang nak order scalavia sekarang, tekan link di bio.